Sir Fatty Hussein merupakan seorang pempengaruh dan guru dari ceras yang dikenali ramai kerana aktif berkongsi ilmu matematik, khususnya subjek matematik tambahan di media sosial, selain menghasilkan kandungan motivasi yang menginspirasikan. Nama penuhnya Muhammad Fatty Hussein bin Shaharuddin, lebih dikenali sebagai Sir Fatty atau Fatty Hussein. Berasal dari Selangor, Sir Fatty berkelulusan ijazah sarjana muda dalam jurusan perakaunan daripada Universiti Islam Selangor. Dia telah berkhidmat sebagai guru matematik tambahan sejak tahun 2012. Pada 2025 ini, Sir Fatty telah mengajar di media sosial selama lebih kurang 8 tahun, namun hanya mula tular sejak 2019. Dia tular kerana kemahiran unik dan teknik mudahnya dalam menyelesaikan masalah subjek matematik, khususnya matematik tambahan. Video-video pengajarannya di media sosial sering menarik perhatian dengan gaya bersahaja, cara percakapan yang pantas serta penampilannya yang santai dalam baju batik atau pakaian casual yang cool. Menariknya, walaupun kini dikenali sebagai guru matematik, Sir Fatty sebenarnya tidak begitu mahir dalam subjek ini. Sewaktu bergelar pelajar, dia pernah gagal mendapat skor yang baik, namun berkat usaha yang tidak pernah putus asa, dia berjaya memperbaiki prestasinya. Selepas tamat pengajian, dia bekerja sebagai akaunten di Subang Jaya sambil menjadi tutor di kelas tuition secara sambilan. Ketika itulah dia sedar minatnya lebih kepada pendidikan berbanding perakaunan. Lalu dia membuat keputusan besar untuk berhenti kerja dan menjadi guru sepenuh masa di sekolah, seterusnya di pusat tuition. Kini Sir Fatty adalah salah seorang tenaga pengajar di MC Plus, platform tuition dalam talian terbesar di Malaysia. Dia juga pernah muncul di saluran Astro Tutor TV, saluran televisyen interaktif untuk para pelajar Malaysia. Lebih membanggakan, Sir Fatty merupakan pemenang 2 kali di 2 edisi penganjuran Gempak Most Wanted Awards, iaitu kategori motivasi digital tergempak pada tahun 2022 dan digital creator tergempak dalam bahagian motivation and education pada tahun 2024. Tagline popularnya "Education Must Win" menggambarkan semangatnya yang tidak kenal lelah dalam memperjuangkan pendidikan. Salah satu inovasinya ialah konsep whiteboard terbang, di mana dia mengajar di lokasi-lokasi menarik seperti tepi sungai, masjid dan di hadapan istana negara demi menarik minat pelajar dalam talian. Antara fakta menarik mengenainya ialah dalam kalangan keluarganya dia dipanggil dengan nama singkatan SIN. Selain itu, Sir Fatty merupakan bekas pelajar Sekolah Agama Menengah Bestari, Subang Jaya, dan asalnya bercita-cita ingin menjadi doktor. Di luar bidang pendidikan, dia meminati sukan larian dan sering berkongsi hobinya ini di media sosial. Berkahwin dengan Nur Azira Abdul Aziz pada 2014. Hasil perkongsian hidup dengan isterinya yang juga berasal dari Selangor ini kini dikurniakan 6 orang anak, iaitu 2 lelaki dan 4 perempuan. Sir Fatty yang hari lahirnya disambut setiap 14 Februari ini terkenal dengan sikap berahsia mengenai umur. Apa yang boleh dikatakan pada tahun 2025 ini dia berusia 30-an.